Dajjal ni muka dia macam Nabi Isa. Sebab itulah ramai perempuan ikut. Sebab dalam hadis memang ramai perempuan yang ikut Dajjal. Saya memang betul-betul rasa nak mengakhirkan hidup saya. Saya call mak saya nak minta maaf, salah silap saya nak terjun. Serius tak? Yes. Masa Bila tu dah saya drive tak, memang saya rasa nak. Betapa sakitnya kalau orang agama pula cakap engkau depression sebab lemah iman. Seakan-akan ianya berkaitan dengan iman mereka. Ada malaikat ke yang bagi tahu dia ini sebab iman. Perbezaan antara Muslim dan kafir adalah solat. Dan hadis Nabi SAW sahih. Kerana itu ada pendapat yang kata disebabkan engkau dah kafir, puasa engkau gone. Itu makan daging saudara sendiri yang dalam versi mayat. Bukan daging yang fresh yang sedap. Tak, dalam keadaan mayat busuk. Maksudnya secara tak langsung, antara benda yang ramai orang tak tahu adalah melambatkan solat ialah pahala. Saya Aiman Bana. Hari ni saya dijemput ke podcast I Did It My Way. InsyaAllah banyak benda yang kita kongsikan tentang puasa, tentang cara nak tinggalkan maksiat. Ada konten eksklusif saya tak post lagi, tapi ada dalam ni tentang cara paling penting efektif kalau kita betul-betul nak tinggal maksiat. Lagi-lagi bulan Ramadan ni kan, semuanya ada di dalam podcast ni eksklusif tau. Dan boleh tonton di podcast I Did It My Way, InsyaAllah.